Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Sudah lama saya tak buat video. I'm back. Jadi untuk video pertama pada tahun 2026 ni dan bersempena dengan Tahun Baru Cina pada minggu hadapan. Jadi hari ini saya nak berkongsi satu tajuk yang berkaitan dengan ucapan Tahun Baru Cina. Saya percaya sahabat-sahabat pernah dengar ayat ini. Kongsi fa cai. Dan mungkin ada yang beranggapan maksud ayat ini adalah Selamat Tahun Baru Cina. Betul? Tapi sebenarnya maksud itu salah. Maksud sebenar ayat ini secara literal adalah tahniah dan semoga bertambah rezeki. Jadi apakah hukum kita sebagai Muslim mengucapkan kongsi fa cai kepada golongan yang belum Muslim? Mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, ayat ini boleh diucapkan kepada masyarakat belum Muslim sempena dengan Tahun Baru Cina. Cuma di sini saya nak berkongsilah beberapa ayat yang lain yang kita boleh ucapkan kepada masyarakat belum Muslim sempena dengan Tahun Baru Cina mereka. Antaranya, Senti Jiankang yang bermaksud semoga sihat walafiat. Dan juga yang biasa kita boleh pakai adalah Xin Nian Kuai Le, Selamat Tahun Baru. Nah, inilah antara ayat-ayat ataupun ucapan-ucapan yang kita boleh ucapkan kepada mereka dan yang tidak bercanggah dengan agama Islam dan juga tiada apa-apa unsur yang berkaitan dengan agama lain. Harap sahabat-sahabat mendapat manfaat daripada perkongsian yang ringkas ini. Dan insyaAllah, di video seterusnya, saya akan berkongsi tentang lagu-lagu sempena dengan Tahun Baru Cina dan apakah unsur-unsur di dalam lagu-lagu ini. Jadi, kita jumpa di video seterusnya.